Bang, bila lukis Ustaz Adnin? Lukis Ustaz Adnin Boleh? Jom. Okey, ni dia TikTok Ustaz Adnin. Jom kita refer ni, kita lukis. So first kali aku akan pilih colour lah. Kita ambil colour merah ni. Let's go. Lepas tu kita lukis lah. Lepas siap lukis muka macam tu, masukkan kopiah dia. Tak muat kertas lah. Tak apalah, sampai atas ni. Siap lah. Senang kan? Jom kita masukkan dia punya baju ni. Buat macam tu. Buat baju settle Ustaz Adnin. Okey, dah siap guys. So aku dah siap lukis Ustaz Adnin. Sila komen siapa next.